Sekarang ni saya berada dekat Summit dan juga Recognition PG Mall. Yang ini yang terulung yang pertama kali dibuat di Pullman KLCC. Jadi tuan-puan, dengan Public Gold ni kita boleh jana multiple stream of income. Yang pertama, kita boleh capai ataupun kita boleh berjaya dengan Public Gold, ataupun kita boleh ada passive income dengan Public Gold. Yang kedua adalah PG Mall. So Datuk nak melahirkan 1 juta jutawan. Pastikan tuan-puan adalah sebahagian daripada jutawan tersebut. Saya educate masyarakat untuk menyimpan, menabung sebahagian daripada pendapatan. Maksudnya, setiap bulan dapat gaji, sebahagian menabung. Peluang kita sebagai seorang PGBO, PG Mall adalah kedai kita. Jadi tuan-puan kena pastikan di samping tuan-puan all out buat bisnes di Public Gold, tuan-puan juga kena buat all out juga di PG Mall. We believe every consumer is also a partner to our platform, and every is a business opportunity. Over here, in the 2 million customer, that is super long. Apa yang tuan-puan dah dapat di Public Gold pasti akan 10 kali ganda lebih banyak lagi di PG Mall. Kerana 90% daripada pendapatan masyarakat kita biasanya dibelanjakan. Jadi kita ajak lebih ramai lagi rakan, saudara mara, family kita di luar sana untuk bershopping di PG Mall.